Ibu, sedapnya bau ni, boleh Laila tambah lagi tak? Bagi Aisyah, sudah 5 tahun dia tidak mendengar ayat itu. Ibu dari Shah Alam ini tidak pernah menyangka bahawa lauk yang dihantar oleh jiran dari Kelantan akan mengubah kehidupan anak perempuannya sepenuhnya. Laila yang berusia 8 tahun, sejak kecil lagi tidak suka makan. Kulitnya sensitif dan dia menghidap asma. Setiap waktu makan ibarat medan perang. Tetapi pada hari itu, apabila seorang ibu dari pantai timur membimbit bekas makanan dan menekan loceng pintu, segalanya mula berubah. Marilah kita dengar kisah Aisyah dan saksikan bagaimana sebekas lauk pauk dari Kelantan mencipta keajaiban yang merentasi budaya. Nama saya Aisyah, berumur 40 tahun, tinggal di sebuah kawasan perumahan di Shah Alam, Selangor. Ia sebuah kawasan yang sangat tenang dan damai, tidak terlalu jauh dari kesibukan Kuala Lumpur. Dahulu saya seorang guru sekolah rendah, tetapi sejak kesihatan anak perempuan saya, Laila, mula merosot, saya berhenti kerja untuk menjadi suri rumah sepenuh masa, menumpukan seluruh masa saya untuk menjaga keluarga dan Laila. Suami saya, Rizal, bekerja sebagai peguam di sebuah firma guaman tempatan dan sangat sibuk. Keluarga kami tipikal seperti keluarga Malaysia yang lain. Saya menguruskan hal-hal rumah tangga dan anak, manakala suami menanggung perbelanjaan keluarga. Anak perempuan kami, Laila, kini berusia 8 tahun. Badannya jauh lebih kurus dan kecil berbanding rakan-rakan sebayanya. Pada mulanya, saya fikir ia hanya faktor genetik. Tetapi selepas usianya mencecah setahun, kulitnya mula kerap kemerahan dan kasar. Barulah saya tahu itu adalah eksema. Kemudian, ditambah pula dengan gejala asma. Malam-malam dia sering tidak dapat tidur lena kerana batuk. Jika berlari sedikit di taman permainan, dia akan tercungap-cungap dan terpaksa duduk berehat di tepi. Doktor menasihatkan kami untuk memperbaiki pemakanannya. Saya sudah mencuba menggunakan bahan-bahan organik. Saya juga cuba memasak makanan kegemarannya seperti nougat dan kentang goreng, tetapi kesannya tidak ketara. Perkara yang paling memeningkan kepala ialah Laila langsung tidak berselera untuk makan. Setiap kali waktu makan, dia akan mengerutkan dahi sebaik sahaja melihat makanan. Dia hanya akan makan beberapa suap secara terpaksa, seolah-olah mahu menelannya dengan air. Kadang-kadang dia menunjukkan minat pada roti manis atau biskut, tetapi untuk hidangan utama seperti nasi, ia adalah satu tekanan baginya. Berat badan Laila sentiasa merisaukan saya. Ketinggiannya juga jauh lebih rendah berbanding kanak-kanak seusianya. Melihat keadaan anak saya begitu, saya berasa sangat bersalah. Perlahan-lahan, waktu makan menjadi detik yang ingin kami berdua elakkan. Kemudian kerja suami menjadi semakin sibuk dan dia perlu keluar awal pagi. Masa saya bersama Laila di rumah menjadi lebih banyak. Hari-hari yang sama berulang dan saya menjadi semakin sensitif terhadap perkara-perkara kecil. Apabila Laila menolak makanannya lagi, saya bukan sahaja kecewa, malah kadang-kadang saya akan marah. Saya pernah terlepas cakap, kenapa Laila memilih sangat ni? Ibu penat-penat masak setiap hari tahu. Walaupun saya tahu kata-kata itu akan menyakitinya, saya benar-benar letih menghadapi situasi yang sama setiap hari. Pada masa itulah, jiran baru berpindah ke sebelah rumah. Kebanyakan penduduk di taman perumahan kami sudah lama menetap di sini. Setiap kali ada orang baru pindah masuk, berita akan cepat tersebar. Kali ini, saya dengar ia sebuah keluarga dari pantai timur. Semua orang ingin tahu, tetapi jujurnya, saya tiada tenaga untuk mengambil peduli. Setiap hari, hanya untuk menguruskan masalah makan Laila sudah cukup meletihkan saya. Beberapa hari kemudian, pada suatu petang, loceng pintu berbunyi. Saya membuka pintu dan melihat seorang wanita yang tidak dikenali tersenyum mesra. "Assalamualaikum, saya Rosnah, jiran baru sebelah rumah. Saja datang nak berkenalan," katanya. Di sebelahnya, ada seorang anak perempuan yang kelihatan berusia sekitar 10 tahun. Tangannya membimbit bekas makanan yang dibungkus kemas. Kak Rosnah berkata, "Ini ada sikit nasi dagang dengan kuih akuk kami buat. Jemputlah rasa." Saya sedikit terkejut tetapi menyambutnya dengan sopan dan mengucapkan terima kasih. Bekas makanan itu masih suam. Aromanya sangat wangi tetapi tidak memeningkan. Namun sejujurnya dalam hati saya terfikir, lauk ni tak pedas sangat ke? Boleh ke Laila makan? Jadi, saya letakkan bekas makanan itu di sudut dapur dan seperti biasa, menyediakan roti bakar ringkas untuk Laila. Tidak disangka-sangka, Laila menunjuk ke arah bekas makanan itu dan bertanya, "Ibu, apa tu? Wanginya?" Saya tergamam seketika. Sudah sekian lama, Laila tidak menunjukkan minat terhadap bau makanan. Saya memberitahunya, "Ini makcik sebelah bagi. Makanan orang Kelantan." Laila berkata, "Laila nak cuba sikit boleh?" Laila mengambil sekeping kuih akuk dan memasukkannya ke dalam mulut. Wajahnya serta-merta tersenyum. "Wah, sedapnya. Manis dan lembut. Laila nak lagi boleh?"
Hari itu, Laila makan beberapa keping kuih hakok. Dia juga menggunakan garfu untuk mencedok sedikit nasi dagang. Sambil mengunyah, dia berkata, rasa nasi ni lainlah, lembut sangat. Sedap. Saya seakan tidak percaya dengan apa yang saya lihat. Saya tolak bekas makanan itu lebih dekat ke arahnya. Akhirnya, pada hari itu, Laila makan lebih banyak daripada biasa. Batuknya pada waktu malam juga berkurangan dengan ketara. Saya sangat terkejut dan gembira sehingga hampir tidak dapat tidur malam itu. Sejak hari itu, fikiran saya sentiasa teringat akan makanan tersebut. Apa yang membuatkan Laila begitu berselera? Apakah rahsia di sebalik makanan itu? Pada masa yang sama, saya berasa sangat segan kerana belum mengucapkan terima kasih dengan betul kepada Kak Rosnah. Keesokan paginya, saya memanaskan ketuhar dan membakar kek mentega kegemaran keluarga kami. Apabila aroma kek memenuhi seluruh rumah, saya meletakkan kek yang masih suam itu ke dalam bekas dan berjalan berhati-hati ke rumah sebelah. Saya berkata kepada Kak Rosnah, terima kasih banyak-banyak untuk lauk semalam. Anak saya suka sangat. Dah lama dia tak makan macam tu. Ini ada sikit kek mentega. Harap akak suka. Begitulah bermulanya persahabatan kami. Ia menjadi titik perubahan besar dalam hidup saya dan membuka mata saya kepada dunia masakan Pantai Timur. Pertemuan kecil ini bakal mengubah kehidupan anak perempuan saya dan juga diri saya sendiri. Pada mulanya, saya fikir ia hanyalah minat sementara. Tetapi tidak. Minat Laila terhadap makanan Kelantan itu berterusan. Suatu hari, Laila sendiri duduk di meja makan menanti untuk dihidangkan. Pernah sekali, dia datang membawa mangkuk kecil dan berkata, "Ibu, boleh tak Laila nak sikit lagi? Ini adalah sesuatu yang mustahil untuk dibayangkan sebelum ini." Dulu Laila hanya akan makan sesuap dan menggelingkan kepala sambil berkata dia tiada selera. Sekarang, dia telah berubah sama sekali. Saya benar-benar kagum. Saya tidak pasti apa sebenarnya yang mengubah selera Laila, tetapi yang pasti, masakan Kelantan itu adalah titik tolaknya. Hidangan asing yang dibawa oleh Kak Rosnah gulai ikan tongkol yang manis dan berempah, nasi yang dikukus dengan santan, dan kuih akok yang lembut dan manis cair di mulut semuanya seolah-olah meninggalkan kesan istimewa di hati Laila. Saya mula tertanya-tanya, mengapa makanan ini tidak membuatkan Laila menolak? Mengapa dia sentiasa menutup hatinya untuk makanan lain, tetapi begitu terbuka untuk masakan Kelantan? Saya memutuskan untuk mencari jawapan kepada rahsia ini. Kebetulan, pada masa itu saya dan Kak Rosnah sudah beberapa kali bertemu dan bertegur sapa. Sejak saya menghantar kek mentega, kami juga saling membawa anak-anak berkunjung ke rumah masing-masing. Saya memberanikan diri bertanya kepada Kak Rosnah, "Kak Ros, kalau tak keberatan, boleh tak ajarkan saya masak lauk pauk ni?" Kak Rosnah bersetuju dengan senang hati. Petang itu, kami pergi ke pasar tani bersama-sama. Di pasar itu, ada satu bahagian khas yang menjual bahan-bahan dari Pantai Timur. Saya melihat banyak bahan yang tidak pernah saya lihat sebelum ini. Mata saya terbeliak. Budu dalam botol, gula Melaka pekat, laksam yang digulung dan pelbagai jenis ulam-ulaman yang berbau wangi. Saya tidak henti-henti bertanya, ini apa? Rasanya macam mana? Kak Rosnah menerangkan satu persatu dengan sabar. Katanya, ulam-ulam ni kalau makan saja mungkin rasa pelik sikit, tapi bila digabungkan dalam masakan macam nasi kerabu, baunya jadi sangat menyelerakan. Selepas membeli belah, kami pulang ke rumah dan bersama-sama menyediakan laksam. Kami menuang adunan tepung beras di atas penutup periuk, mengukusnya dan kemudian menggulungnya. Ini adalah kali pertama saya mencubanya. Tangan saya sangat kekok tetapi Kak Rosnah ketawa dan berkata, "Biasalah tu, kali pertama buat memang macam ni." Sambil membantu saya, dia terus memberi semangat. Walaupun kekok, saya berkeras untuk menyiapkannya. Apabila Laila merasa suapan pertama, matanya bersinar. "Wah, ini ibu yang buat ke?" Pada saat itu, saya merasakan satu kepuasan yang tidak dapat ditemui di mana-mana restoran. Selepas itu, kelas memasak kami diadakan sekali atau 2 kali seminggu. Ayam percik, nasi kerabu, ketupat sotong menu kami menjadi semakin pelbagai. Kemahiran memasak saya juga perlahan-lahan bertambah baik. Yang menariknya, semasa memasak, perbualan saya dan Kak Rosnah menjadi semakin mendalam. Kak Rosnah memberitahu saya, di Kelantan, kalau makan sekeluarga, mesti ada banyak lauk atas meja. Kami suka hidangkan meja dengan meriah. Saya berkata, di bandar ni budaya tu kurang sikit. Sebab tu kadang-kadang orang yang menyediakan makanan rasa penat. Kami berbual tentang perbezaan budaya, tetapi perlahan-lahan kami menemui persamaan. Saya juga mula membuka hati dan berkongsi kisah saya. Suatu hari saya bertanya dengan berhati-hati, "Laila makan dengan lebih baik sekarang ni sebab bahan-bahannya ke? Atau sebab suasana?" Kak Rosnah berfikir sejenak dan berkata, "Budak-budak ni sensitif dengan suasana.
Mereka boleh rasa keikhlasan dalam makanan. Mungkin sebab ibunya sendiri seronok memasak. Itu yang membuatkan dia berubah. Mendengar kata-kata itu, hati saya terasa sangat hangat. Bukan sahaja selera makannya kembali, tetapi meja makan yang penuh dengan kasih sayang itulah penawar terbesar bagi Laila. Pada suatu ketika, sekolah mengadakan hari kebudayaan. Setiap murid perlu membawa makanan dari negeri masing-masing untuk dikongsi bersama rakan-rakan. Laila dengan penuh keyakinan berkata, Laila nak bawa laksam. Pada mulanya saya teragak-agak, tetapi melihat wajah Laila yang begitu yakin, saya akhirnya memutuskan untuk membuatnya bersama-sama. Di hadapan rakan-rakannya, Laila dengan bangganya memperkenalkan laksam. Beberapa orang rakannya yang mencuba berkata, "Wah, sedapnya ni," sambil menunjukkan riak kagum. Hari itu, Laila pulang ke rumah dan berkata kepada saya, "Ibu, hari ini Laila rasa bangga sangat." Mendengar ayat itu, saya tidak dapat menahan air mata. Laila yang dahulu kurang keyakinan diri dan takut untuk menonjolkan diri, kini mampu bersinar melalui makanan Kelantan. Masakan Kelantan bukan sahaja makanan yang lazat, tetapi ia telah memberikan Laila keyakinan dan identiti. Tanpa sedar, kehidupan harian kami telah berubah. Hujung minggu kami akan masak lauk pauk bersama, sarapan pagi dengan nasi berlauk dan sup panas menjadi kebiasaan baru. Saya dapati apabila ke pasar, saya secara tidak sedar akan mencari tauhu, budu dan ulam-ulaman. Dapur kami sentiasa berbau wangi dengan aroma tumisan serai dan lengkuas. Laila menjadi lebih sihat. Saya juga kembali tersenyum. Dan semua perubahan ini bermula dari pertemuan kecil itu. Baru-baru ini, perasaan saya setiap hari menjadi berbeza. Berdiri di dapur, menumbuk sambal belacan, memotong sayur dan menanak nasi, semua ini tidak lagi asing, malah membuatkan saya berasa tenang. Ia bukan lagi sekadar memasak, tetapi telah menjadi sebahagian daripada hidup saya, memberikan saya ketenangan yang amat besar. Terutamanya apabila melihat Laila menanti-nanti waktu makan, melihat ekspresinya yang teruja apabila terhidu bau masakan. Setiap kali saya akan bersyukur dari lubuk hati. Suatu pagi, Laila memberitahu saya dia bermimpi sedang makan laksam. Dia berkata, "Ibu, dalam mimpi Laila makan 10 gulung laksam. Sedap sangat." Mendengar itu, saya berfikir dalam hati, dia benar-benar sudah berubah. Tetapi waktu-waktu gembira selalunya datang dengan cabaran yang tidak dijangka. Pada hari itu, Laila pulang dari sekolah dengan wajah yang muram. Selepas meletakkan beg sekolahnya, dia berkata, "Ibu, hari ini kat sekolah Laila dengar benda pelik." Saya bertanya dengan berhati-hati. Laila teragak-agak seketika sebelum menyambung. Ada kawan nampak laksam Laila. Dia kata baunya pelik. Lepas tu, ada orang cakap mak kawan tu kata makanan Kelantan. Tak tahu guna bahan apa. Mendengar itu, hati saya tersentak. Fikiran saya serta-merta menjadi bercelaru. Saya secara tidak sedar teringat akan lauk pauk yang dihantar oleh Kak Rosnah. Adakah ia mempunyai masalah kebersihan? Adakah Laila mengalami alahan yang saya tidak tahu? Pelbagai keraguan mula menggoyahkan hati saya. Adakah aku terlalu leka selama ini? Hanya fikir makanan Kelantan itu sedap? Saya mula menyalahkan diri sendiri. Malam itu, walaupun kami duduk di meja makan, suasananya berbeza. Laila makan dengan berhati-hati, sentiasa memerhatikan riak wajah saya. Saya juga sengaja kurang bercakap. Keadaan ini berlarutan selama beberapa hari. Walaupun kami masih makan seperti biasa, perasaan tidak selesa itu tidak hilang. Akhirnya, saya memutuskan untuk berjumpa terus dengan Kak Rosnah. Hari itu, entah kenapa, sangat sukar untuk memulakan perbualan. Tetapi Kak Rosnah melihat wajah saya dan bertanya terlebih dahulu, "Kenapa ni Aisyah? Nampak Laila macam tak ceria je beberapa hari ni." Mendengar itu, saya dengan berhati-hati menceritakan apa yang terbuku di hati saya. Sebenarnya beberapa hari lepas, Laila dengar kata-kata yang buat dia sedih di sekolah. Ada kawan cakap laksam tu pelik, mak kawan tu pula macam ada cakap benda tak elok pasal makanan Kelantan. Suasana tiba-tiba menjadi senyap. Kak Rosnah tidak berkata apa-apa, hanya mengangguk sambil mendengar. Kemudian dengan suara yang lembut dia berkata, "Akak faham, benda macam ni memang boleh jadi. Masa akak baru pindah ke sini dulu, kalau bawa bekal ada budu pun orang akan jeling kata berbau. Reaksi orang pada budaya asing tak semestinya berniat jahat, tapi kadang-kadang memang boleh buat kita terasa." Mendengar kata-kata Kak Rosnah, hati saya terasa sedikit lega. Kak Rosnah menyambung, makanan yang akak bagi pada Aisyah sekeluarga tu sama macam yang keluarga akak makan. Akak masak dengan ikhlas. Akak guna bahan yang elok dan pilih rasa yang budak-budak suka. Kalau Aisyah ada apa-apa kerisauan, akak berterima kasih sangat sebab Aisyah sudi berterus terang. Dapat berbincang tanpa salah faham ni bagus sangat. Selepas perbualan itu, saya kembali bersemangat. Saya sedar, budaya mungkin berbeza, tetapi keikhlasan dan kejujuran dihargai di mana-mana.
Kekusutan saya tererai dan hubungan kami sekeluarga menjadi lebih erat. Beberapa hari kemudian, satu perkara ajaib berlaku. Apabila Laila bangun pagi, dia berkata, "Ibu, semalam lengan Laila tak gatal langsung. Malam pun tak ada garu-garu." Pada mulanya saya fikir ia hanya kebetulan, tetapi selepas beberapa hari, gejala eksemanya jelas berkurangan. Bunyi batuknya pada waktu malam juga semakin jarang kedengaran. Keadaannya yang sering tercungap-cungap dahulu juga sudah tiada. Saya mula mengesyaki ia mungkin disebabkan oleh pemakanan. Sejak kebelakangan ini, Laila hampir sepenuhnya makan masakan Pantai Timur. Makanan yang tidak terlalu masin atau pedas itu nampaknya tidak membebankan badannya. Jadi, saya lebih memberi perhatian untuk menyesuaikan menu hariannya. Semasa pemeriksaan berkala di hospital, doktor memberikan reaksi yang sangat mengejutkan. Keadaan kulitnya dah banyak bertambah baik. Asma pun sangat stabil. Puan ada buat apa-apa yang istimewa kebelakangan ni? Saya tersenyum dan menjawab, cuma ubah cara pemakanan sikit ya doktor. Malam itu, Laila sedang mendengar lagu-lagu tradisional Kelantan di dalam biliknya. Saya menolak pintu perlahan-lahan dan melihatnya. Laila mengeluarkan sebuah anak patung yang memakai baju tradisional dari almari. Sambil bermain, dia berkata, "Ibu, nanti Laila nak pergi Kelantan. Laila nak pakai baju cantik macam ni." Saya tidak berkata apa-apa, hanya memeluk anak perempuan saya dengan erat. Walaupun kami telah melalui ketakutan, salah faham dan keraguan, semua itu dapat diatasi dengan keikhlasan dan kepercayaan. Itulah yang saya pelajari. Saya tidak lagi teragak-agak. Melalui pengalaman ini, saya mempunyai pemahaman dan penghormatan yang lebih mendalam terhadap budaya jiran saya. Apa yang lebih berharga daripada kesihatan Laila yang semakin baik, ialah hati saya sendiri menjadi lebih terbuka. Masa berlalu dan kehidupan harian saya sudah sama sekali berbeza. Dahulu saya sentiasa terikat dengan tarikh janji temu hospital. Keadaan kesihatan Laila menentukan mood saya sepanjang hari. Tetapi sekarang apa yang saya fikirkan setiap hari ialah menu apa yang hendak disediakan, lauk baru apa yang hendak dicuba. Peti sejuk sentiasa berisi dengan bahan-bahan seperti budu, santan, serai dan daun kesum. Hujung minggu, meja makan kami dipenuhi dengan ayam percik dan laksam. Laila menikmati semua ini seolah-olah ia adalah perkara biasa. Melihatnya sahaja sudah membuatkan saya bahagia. Pada suatu hari musim bunga yang cerah, saya dan Laila pergi ke perpustakaan awam. Di bahagian kanak-kanak, Laila terjumpa sebuah buku cerita bergambar tentang budaya Kelantan. Dia duduk dan membacanya dengan tekun. Buku itu mempunyai gambar kanak-kanak memakai pakaian tradisional, sekeluarga makan ketupat pada hari raya dan persembahan wayang kulit. Setiap kali Laila menyelak helaian baru, dia tersenyum gembira. Laila berkata, "Ibu, Laila teringin sangat nak pergi Kelantan. Semua yang Laila nampak dalam buku ni Laila nak cuba." Walaupun saya sedikit ragu-ragu, jawapannya sudah ada di dalam hati saya. Sejujurnya, saya juga ingin tahu tentang negeri yang telah membawa perubahan besar ini. Saya mahu melihatnya dengan mata kepala sendiri, mahu bersama Laila merasai sendiri budaya itu. Dalam perjalanan pulang, Laila bertanya dahulu, "Ibu, cuti sekolah nanti kita pergi Kelantan, boleh?" Saya tersenyum dan berkata, "Boleh sayang, kita pergi ke negeri yang kita dah jatuh cinta tu." Keputusan ini bukan sekadar rancangan percutian, tetapi ia menjadi satu tanda penting dalam perjalanan perubahan yang kami lalui bersama. Pemahaman tentang makanan, rasa ingin tahu terhadap budaya dan persahabatan dengan keluarga Kak Rosnah menjadikan perjalanan ini lebih istimewa. Apabila saya memberitahu Kak Rosnah tentang rancangan ini, dia berkata dengan gembira, "Kalau pergi sekali lagi seronok. Biar akak bawa kamu berdua jalan-jalan." Begitulah, perjalanan kami dua keluarga ke Kelantan mula menjadi kenyataan. Menempah penginapan, merancang tempat untuk dilawati setiap hari, dipenuhi dengan keterujaan. Laila melukis bendera Kelantan dan menampalnya di dinding. Setiap pagi, dia berlatih sapaan dalam lohat Kelantan. "Makan nasi doh. Terima kasih. Sedapnyo." Walaupun ayat-ayatnya ringkas, ia dipenuhi dengan keikhlasan. Di sekolah, berita Laila akan ke Kelantan menarik perhatian rakan-rakannya. Laila dengan bangganya berkongsi tentang makanan dan budaya Kelantan yang disukainya. Dia berkata, "Laksam mula-mula nampak pelik. Tapi sekarang ia makanan kegemaran saya. Ibu saya buat sendiri tahu." Pada suatu hari sebelum kami bertolak semasa saya dan Laila sedang menyediakan makanan, saya tiba-tiba termenung. Saya teringat kali pertama Kak Rosnah menekan loceng pintu dan menghantar makanan. Ketika itu, saya hanya menerimanya sekadar untuk menjaga hati. Siapa sangka makanan itu akan mengubah hidup kami sebegini rupa. Saya merasai sendiri bahawa makanan adalah budaya dan budaya boleh menjadi kunci untuk membuka hati seseorang.
Proses merancang perjalanan bersama Kak Rosnah juga sangat istimewa. Kami berbincang tentang pasar mana yang perlu dilawati di Kelantan, restoran mana untuk makan dan apa yang perlu dicuba. Kami berkongsi kenangan dan harapan masing-masing. Kak Rosnah berkata, nanti di Kota Baru, ada satu kedai kopi yang akak selalu pergi masa kecil. Roti titap kat situ memang tak boleh lupa. Sambil dia menceritakan kisah zaman kanak-kanaknya, perasaan saya terhadap negeri Kelantan menjadi semakin mendalam. Kini Kelantan bukan sahaja negeri kegemaran Laila, tetapi ia juga telah menjadi tempat yang ingin saya lawati dengan sepenuh hati. Malam sebelum perjalanan, saya duduk di tepi katil Laila dan bertanya dengan lembut, "Laila, kenapa Laila nak sangat pergi Kelantan?" Mata Laila bersinar-sinar sambil menjawab, "Sebab ini kali pertama ibu dengan Laila suka benda yang sama. Sebab tu ia jadi istimewa." Mendengar itu, saya tidak berkata apa-apa, hanya memeluk anak perempuan saya erat-erat. Perubahan kecil yang bermula dari sebekas makanan telah berkembang menjadi perasaan yang begitu mendalam dan hangat. Saya hanya mampu bersyukur. Saat kami tiba di Kelantan, udara yang asing tetapi entah kenapa terasa begitu dekat menyambut kami. Keluarga Kak Rosnah membawa kami ke destinasi pertama. Pasar Siti Khadijah yang terkenal, aroma pelbagai jenis lauk pauk dan kuih muih menusuk hidung. Kedai-kedai yang penuh dengan nostalgia berderet-deret. Laila, yang memakai baju kurung tradisional yang disewa, tersenyum riang ketika mengambil gambar kenangan. Melihat babak itu, saya tidak dapat menahan air mata. Selama beberapa hari di Kelantan, kami tidak melawat tempat-tempat pelancongan yang sesak. Sebaliknya, kami mencari tempat-tempat yang kurang dikenali, tetapi lebih berkarakter. Kak Rosnah berkata, Kelantan ni selain tempat terkenal, banyak lagi tempat yang macam permata tersembunyi. Dia memperkenalkan tempat-tempat kegemarannya dan saya serta Laila memulakan langkah kami dengan penuh harapan. Tempat pertama yang kami lawati ialah sebuah bengkel membuat wau tradisional. Di sini bukan sahaja tempat membuat wau, tetapi ia juga merupakan ruang seni yang mempamerkan pelbagai reka bentuk wau yang rumit. Laila terpegun melihat wau bulan yang besar dan berwarna-warni. Dia berkata, "Cantiknya, macam mana dia boleh terbang tinggi?" Melihatnya mendekati seorang tukang wau dengan penuh rasa ingin tahu membuatkan saya tersenyum hangat. Dapat merasai sendiri kehalusan seni tradisional di tengah-tengah perkampungan yang damai membuatkan saya sangat terharu. Saya merasakan Kelantan adalah sebuah negeri yang lebih mesra daripada yang saya bayangkan. Seterusnya, kami pergi ke Pantai Cahaya Bulan. Di sepanjang pantai, terdapat gerai-gerai yang menjual makanan laut segar dan air kelapa. Pada petang yang cerah, Laila berlari-lari di atas pasir. Saya dan Kak Rosnah sambil memerhatikan Sungai Kelantan, berkongsi semangkuk colek. Dalam suasana pantai yang tenang dengan bunyi ombak, kami teringat kembali hari pertama kami bertemu sebagai jiran. Kak Rosnah berkata, "Tak sangka boleh sampai ke tahap ni kan? Dulu cuma kongsi lauk sikit je." Satu lagi tempat istimewa ialah sebuah kedai kopi lama di Kota Baru. Laila teruja melihat roti titap, roti bakar dengan telur separuh masak dan kaya di atasnya. Kak Rosnah memesan secawan kopi pekat untuk kami. Rasa manis dan pahit yang seimbang, bersama dengan aroma kopi yang kuat, membuatkan saya terkejut dan berkata, "Ini kali pertama saya rasa makanan macam ni. Sungguh unik." Kak Rosnah tersenyum dan menjawab, "Makanan sedap kat Kelantan ni banyak sangat, masa takkan cukup." Kami sama-sama menikmati sarapan pagi sambil melihat gelagat penduduk tempatan yang ramah. Malam terakhir perjalanan kami pergi ke sebuah medan selera tempatan. Di bawah cahaya lampu yang berwarna-warni, pelbagai gerai makanan dan kraftangan berbaris. Laila memegang sebungkus sate di tangannya sambil menari mengikut rentak muzik. Saya merakam detik itu dengan kamera, merasakan segalanya seperti dalam filem. Makanan jalanan yang lazat, kraftangan yang pertama kali dilihat dan pemandangan bahasa asing lohat Kelantan. Di tengah-tengah semua ini, saya merasakan ketenangan dan kehangatan yang luar biasa. Begitulah, dalam perjalanan pulang menaiki kereta merentasi semenanjung, Laila berkata, "Ibu, Kelantan ni macam dalam mimpi. Lain kali Laila nak tinggal lama sikit dengan keluarga Makcik Ros." Saya menggenggam tangan anak perempuan saya dengan lembut dan menjawab, "Lain kali kita tinggal sebulan kat sini ya. Kita hayati budaya Kelantan dengan lebih mendalam." Perjalanan ini bukan sekadar melawat tempat-tempat menarik dan menikmati makanan, tetapi ia adalah satu perjalanan untuk mengenali wajah Kelantan yang pelbagai dan mesra, serta untuk memahami satu sama lain dengan lebih mendalam. Pemandangan di mana tradisi dan kemodenan, alam semula jadi dan seni wujud bersama secara harmoni meninggalkan kesan yang mendalam pada saya. Bagi Laila, tempat ini telah menjadi kampung halaman kedua yang ingin dilawatinya lagi. Di dalam kereta dalam perjalanan pulang, Laila melihat keluar tingkap dan berkata, "Ibu, Laila nak datang Kelantan lagi. Kita janji ya, kita mesti datang lagi."
Saya mengangguk dan berkata, "Ya sayang, kita pasti akan datang lagi." Kisah yang kita mulakan bersama ini mesti diteruskan. Kini bagi saya, Kelantan bukan lagi sekadar sebuah negeri dengan budaya yang berbeza. Ia adalah titik permulaan perubahan, tempat yang mengajar saya untuk menyayangi dan tempat di mana saya mencipta kenangan paling berharga bersama anak perempuan saya. Sebekas lauk di atas meja makan, senyuman seorang kanak-kanak dan tangan mesra seorang sahabat telah mengubah hidup saya. Dan perjalanan ini akan terus berlanjutan. Sekarang saya yakin, sesetengah makanan, sesetengah pertemuan dan sesetengah budaya itu sendiri mampu mengubah hidup seseorang. Dan permulaan ini sentiasa datang secara senyap di tempat yang tidak dijangka. Selepas pulang ke Shah Alam, dapur kami menjadi lebih meriah. Setiap minggu, kami pasti akan memasak nasi dagang, laksam atau ayam percik. Kadang-kadang pada hujung minggu, kami akan cuba membuat jalemas atau kuih akok. Laila akan berdiri di sebelah saya membantu sambil belajar menyebut perkataan-perkataan dalam lohat Kelantan seperti sedapnya. Dan terima kasih. Perubahan yang paling mengejutkan ialah perubahan Laila di sekolah. Dahulu, dia selalu duduk diam di sudut, tidak berani bergaul dengan rakan-rakan. Tetapi sekarang, dia akan teruja berkongsi cerita tentang Kelantan dengan kawan-kawannya. Dia juga akan membawa kuih-muih kecil yang dibuatnya ke sekolah. Suatu hari, gurunya menelefon dan berkata, "Puan Aisyah, Puan tahu tak, Laila sekarang dah jadi sangat yakin, perwatakannya dah lain sama sekali." Mendengar itu, mata saya bergenang lagi. Dan saya sendiri juga berubah. Dahulu, saya hanyalah seorang suri rumah sepenuh masa dengan lingkungan sosial yang kecil. Setiap hari, saya hanya bimbangkan kerja rumah dan kesihatan anak. Tetapi sekarang, saya mula mengadakan kelas memasak kecil di pusat komuniti, mengajar ibu-ibu lain memasak masakan mudah dari Pantai Timur. Pada mulanya, hanya 3 atau 4 orang yang datang. Sekarang, setiap kelas dihadiri oleh lebih 10 orang. Semua orang ingin tahu tentang masakan dari negeri lain ini. Suatu hari selepas kelas, seorang ibu berkata kepada saya, "Aisyah, terima kasih sebab perkenalkan kami pada budaya Kelantan. Dulu saya tak pernah terfikir nak melancong ke Pantai Timur, tapi sekarang saya dah mula merancang." Pada saat itu, saya tiba-tiba sedar, saya bukan sahaja mengajar memasak, tetapi saya sedang membina jambatan budaya. Kak Rosnah, apabila mengetahui hal ini berkata dengan gembira, "Aisyah buat kerja yang bagus, biar lebih ramai orang kenal budaya Kelantan. Persahabatan kami sekeluarga juga semakin erat." Kini, bukan sahaja berkongsi makanan, kami juga meraihkan perayaan bersama. Tahun lepas, pada Hari Raya Haji, kami barbeku bersama di halaman rumah, makan ketupat dan rendang. Laila dan anak perempuan Kak Rosnah bermain dengan gembira. Suami saya pada mulanya agak kekok dengan semua perubahan ini, tetapi melihat saya dan Laila begitu gembira, dia perlahan-lahan menerimanya. Suatu hari, dia pulang dari kerja dan terhidu bau ayam percik dari dapur lalu berkata, "Bau sedap ni." Sekarang, dia paling menantikan hidangan istimewa dari Pantai Timur pada hujung minggu. Kesihatan Laila terus bertambah baik. Doktor berkata asmanya terkawal dengan baik dan eksemanya hampir tidak kelihatan lagi. Berat badannya bertambah dan ketinggiannya sudah setanding dengan rakan-rakan sebayanya. Setiap kali ke hospital untuk pemeriksaan, doktor akan bertanya, "Apa sebenarnya yang kamu buat?" Saya selalu tersenyum dan berkata, "Ubah pemakanan dan yang lebih penting, ubah sintai, mentaliti." Lebih penting lagi, Laila telah menemui minatnya sendiri. Dia mula belajar tentang budaya-budaya lain di Malaysia. Dia berkata, "Ibu, bila saya dah besar nanti, saya nak terokai semua negeri di Malaysia. Saya nak belajar masak semua jenis masakan tradisional, lepas tu saya nak buka restoran Malaysia." Mendengar kata-katanya, saya berasa terharu dan bangga. Seorang kanak-kanak yang dahulu enggan makan kini mempunyai impian yang begitu jelas. Kehidupan terus berjalan, tetapi kehangatan yang dibawa oleh budaya Kelantan itu sentiasa menemani kami. Setiap hidangan di meja makan, setiap kelas memasak, setiap perbualan tentang Kelantan mengingatkan saya bahawa perubahan itu mungkin dan keindahan itu akan berlaku. Pagi ini, ayat pertama Laila selepas bangun tidur ialah, "Ibu, hari ni kita makan apa?" Saya tersenyum dan bertanya, "Laila nak makan apa?" Dia berfikir sejenak dan berkata, "Laila nak nasi lemak dengan telur mata dan sambal ikan bilis." Perbualan ini jika berlaku 5 tahun lalu adalah mustahil, tetapi sekarang inilah detik paling biasa dan paling membahagiakan bagi kami. Saya mula menyediakan sarapan. Dapur dipenuhi dengan aroma santan dan sambal tumis. Cahaya matahari masuk melalui tingkap, menyinari meja dapur. Tiba-tiba saya merasakan segalanya begitu indah. Rumah ini dipenuhi dengan gelak tawa, aroma masakan dan kasih sayang.
Laila masuk ke dapur, menjengkitkan kakinya untuk melihat saya memasak. Dia berkata, "Ibu tahu tak, semalam Laila cakap dengan kawan, Ibu Laila tukang masak paling hebat di dunia." Saya mengusap kepalanya dan berkata, "Bukanlah sayang, ibu cuma belajar masak dengan hati." Dia menggelengkan kepala, "Bukan, sebab ibu sanggup berubah untuk Laila. Sanggup belajar benda baru." Kata-kata itu membuatkan mata saya berkaca sekali lagi. Ya, bukankah permulaan semua ini adalah kasih sayang? Kerana sayangkan anak, saya sanggup mencuba. Kerana mencuba, saya bertemu dengan keindahan. Kerana keindahan, saya ingin berkongsi. Kasih sayang, seperti aroma masakan, akan perlahan-lahan merebak, menghangatkan setiap sudut. Cuti sekolah akan datang tidak lama lagi dan kami merancang untuk ke Kelantan sekali lagi. Kali ini kami mahu tinggal lebih lama. Kak Rosnah sudah membantu kami mengatur penginapan di sebuah chalet di tepi pantai. Laila sangat teruja dan setiap hari mengira detik. Dia telah menyenaraikan tempat-tempat yang ingin dilawati, makanan yang ingin dimakan dan barang-barang yang ingin dibeli. Saya juga mula belajar beberapa perkataan asas dalam Lohat Kelantan. Walaupun sebutan saya tidak sempurna, Kak Rosnah berkata, "Tak po, ore kelate paheja. Tak apa, orang Kelantan faham saja." Saya belajar berkata gapo khabar, terima kasih, sedap dan berapa rial. Setiap kali berlatih, Laila akan membetulkan sebutan saya di sebelah. Kami berdua sering ketawa bersama. Penduduk di kawasan perumahan kami semua tahu tentang kisah kami. Ada yang ingin tahu dan datang bertanya tentang masakan Pantai Timur. Ada juga yang masih berhati-hati. Tetapi saya tidak lagi peduli apa kata orang. Saya tahu ini baik untuk kami. Saya telah melihat perubahan anak saya. Saya telah merasai kehidupan yang lebih berwarna. Itu sudah cukup. Suatu hari di pasaraya, saya terserempak dengan ibu yang sebelum ini mengata tentang makanan Kelantan. Dia kelihatan sedikit kekok menyapa saya. Saya membalas sapaannya dengan senyuman. Kemudian dia berbisik, "Aisyah, saya nak minta maaf. Dulu saya terlalu cepat menghukum. Bila saya tengok perubahan keluarga awak dan tengok Laila sihat dan ceria macam tu, baru saya sedar saya yang berfikiran sempit." Saya memegang tangannya. "Tak apa, saya faham. Normal untuk rasa was-was dengan benda yang kita tak biasa. Tapi kalau awak sudi, saya boleh ajarkan beberapa masakan mudah." Matanya bersinar. "Betul ke? Boleh ke?" Begitulah, saya mendapat seorang lagi pelajar untuk kelas memasak saya. Kini apabila saya imbas kembali, keseluruhan proses perubahan ini seperti satu perjalanan ajaib. Daripada penolakan awal kepada penerimaan, kemudian jatuh cinta dan akhirnya berkongsi. Setiap langkah dipenuhi dengan cabaran dan kejutan. Saya belajar banyak perkara, bukan sahaja kemahiran memasak, tetapi lebih kepada menghormati dan meraihkan perbezaan. Laila juga membesar. Dia bukan sahaja menjadi lebih sihat dan yakin, tetapi juga lebih berempati. Suatu hari seorang murid baru dari Sarawak masuk ke kelasnya. Kanak-kanak lain menjauhinya kerana bekal mi kolok yang dibawanya mempunyai bau yang kuat bagi mereka. Laila dengan rela hati duduk di sebelah gadis itu dan berkata, "Boleh saya tengok bekal awak? Baunya macam sedap." Ibu gadis dari Sarawak itu kemudiannya datang berterima kasih kepada saya. Katanya, kebaikan anak puan membuatkan anak saya tidak lagi rasa sunyi. Saya memberitahunya, sebenarnya, kebaikan orang lain yang mengubah kami. Jadi, kami juga ingin menyebarkan kebaikan ini. Bulan lepas, surat khabar komuniti kami menyiarkan kisah kami. Tajuknya, "Sebekas Nasi Dagang yang Mengubah Kehidupan." Selepas artikel itu diterbitkan, ramai orang menelefon atau menghantar email kepada saya untuk berkongsi pengalaman serupa atau menyatakan hasrat untuk mengenali budaya yang berbeza. Sepasang suami isteri tua malah berkata, "Kami dah tempah tiket penerbangan ke Kelantan bulan depan, semuanya sebab baca kisah kamu." Kak Rosnah melihat laporan itu dan ketawa. "Awak dah jadi duta budaya Kelantan sekarang?" Saya menjawab dengan malu, "Mana ada, saya cuma kongsi pengalaman kami je." Tetapi dalam hati, saya sangat gembira. Jika kisah kami dapat memberi inspirasi kepada lebih ramai orang untuk membuka hati, mendekati dan memahami budaya yang berbeza, alangkah baiknya. Impian terbesar Laila sekarang adalah untuk menjelajah Malaysia apabila dewasa kelak. Dia berkata, "Ibu, bila saya besar, saya nak pergi setiap negeri. Saya nak belajar bahasa dan masak semua masakan Malaysia. Lepas tu saya nak buka restoran yang hidangkan makanan dari seluruh Malaysia." Mendengar ini, saya berasa terharu dan bangga. Seorang kanak-kanak yang dahulu enggan makan kini mempunyai impian yang begitu jelas. Kehidupan terus berjalan, tetapi kehangatan yang dibawa oleh semangat Malaysia itu sentiasa menemani kami. Setiap hidangan di meja makan, setiap kelas memasak, setiap perbualan tentang kepelbagaian budaya di negara kita, semuanya mengingatkan saya bahawa perubahan itu mungkin dan keindahan itu akan berlaku.
Pagi tadi Laila bangun dan ayat pertamanya ialah, "Ibu, hari ni kita makan apa?" Saya tersenyum dan berkata, "Laila nak makan apa?" Dia berfikir sejenak dan berkata, "Laila nak roti canai dengan kuah dal dan telur goyang." Perbualan ini, jika berlaku 5 tahun yang lalu, adalah mustahil. Tetapi sekarang, inilah detik paling biasa dan paling membahagiakan bagi kami. Saya mula menyediakan sarapan. Dapur dipenuhi dengan aroma kari yang harum. Cahaya matahari masuk melalui tingkap, menyinari meja dapur. Tiba-tiba saya merasakan segalanya begitu indah. Rumah ini dipenuhi dengan gelak tawa, aroma masakan dan kasih sayang. Laila masuk ke dapur, menjengkitkan kakinya untuk melihat saya memasak. Dia berkata, "Ibu tahu tak? Semalam Laila cakap dengan kawan-kawan, Ibu Laila tukang masak paling hebat di dunia." Saya mengusap kepalanya dan berkata, "Bukanlah sayang. Ibu cuma belajar memasak dengan ikhlas." Dia menggelengkan kepala dan berkata, "Bukan. Sebab ibu sanggup berubah untuk Laila, sanggup belajar benda baru." Kata-kata itu membuatkan mata saya berkaca sekali lagi. Ya, bukankah permulaan semua ini adalah kasih sayang? Kerana sayangkan anak, saya sanggup mencuba. Kerana mencuba, saya bertemu dengan keindahan. Kerana keindahan, saya ingin berkongsi. Kasih sayang, seperti aroma masakan, akan perlahan-lahan merebak, menghangatkan setiap sudut. Cuti sekolah akan datang tidak lama lagi dan kami merancang untuk ke Pantai Timur sekali lagi. Kali ini, Kak Rosnah berkata kami akan melawat Terengganu pula untuk merasai budaya dan makanan yang sedikit berbeza. Laila sudah menyediakan beg galas kecilnya. Di dalamnya ada buku nota. Katanya, dia mahu mencatat setiap makanan yang dirasainya. Saya juga telah menyediakan kamera, ingin merakam setiap detik yang indah. Saya tahu ini bukan kali terakhir kami meneroka kekayaan budaya Malaysia. Negara ini telah menjadi sebahagian yang tidak terpisahkan dari hidup kami. Ia bukan sekadar sebuah tempat, tetapi sebuah perasaan, sebuah ikatan, sebuah kekuatan yang menjadikan kami lebih baik. Kadang-kadang saya terfikir, jika masa boleh diundurkan ke hari pertama Kak Rosnah menekan loceng pintu, apa yang akan saya katakan pada diri saya? Saya rasa saya akan berkata, "Bukalah pintu itu. Terimalah bekas makanan itu, kerana ia akan mengubah hidupmu." Mungkin saya juga akan berkata, "Jangan takut pada perbezaan, jangan menolaknya, kerana perkara yang paling indah selalunya datang dari tempat yang paling tidak dijangka." Tetapi saya tidak perlu kembali ke masa lalu kerana saya sudah berada di sini, di dapur yang dipenuhi dengan aroma masakan Malaysia, pada pagi di mana anak saya sihat dan ceria, dalam kehidupan di mana saya telah menemui nilai diri saya. Semua ini adalah nyata. Semua ini adalah hasil langkah demi langkah yang telah kami lalui. Laila selesai sarapan, mengelak mulutnya dan berkata, "Ibu, terima kasih." Saya bertanya, "Untuk apa?" Dia memandang saya dengan serius dan berkata, "Terima kasih sebab kenalkan Laila pada Malaysia. Terima kasih sebab temankan Laila berubah." Saya memeluknya dan berkata, "Sepatutnya ibu yang berterima kasih pada Laila. Terima kasih sebab Laila sudi mencuba. Terima kasih sebab Laila dah ajar ibu banyak perkara." Cahaya matahari di luar semakin terang. Hari baru telah bermula. Saya tahu hari ini akan menjadi hari yang indah. Kerana kami mempunyai satu sama lain, mempunyai kasih sayang dan mempunyai kehangatan serta kekayaan rasa dari bumi Malaysia. Kisah ini masih berterusan. Dan saya tidak sabar untuk melihat apa lagi perkara indah yang akan berlaku. Sebekas nasi dagang telah mengubah hidup kami. Tetapi yang lebih penting, ia mengajar kami bahawa selagi kita sudi membuka hati, dunia akan menjadi lebih luas, lebih indah dan lebih penuh dengan kemungkinan. Inilah pengajaran paling berharga yang saya pelajari dari Malaysia dan inilah mesej yang ingin saya sampaikan selamanya.